Ya Allah Ustaz, baru ni kuliah saya dekat Kulim. Ustaz, mak mentua saya Ustaz. Terkejut kami Ustaz, kali-kali peluhung belakang. Sakit dengan tak kali semua, kali kanan, kali kiri, lap bawah. Depan, belakang. Salah penyakit ni kadang-kadang macam tu lah, dia makan belakang. Elok tak? Elok. Kalau dia tak cakap dah elok. Elok lah depan. Sekali-kali, ya Allah, lubang peluhung. Bebas ke sana kemari, tak boleh lah. Duduk kat situ saja setempat, tak pergi ke mana lah. Maka ketika itulah ia teringat akan kaum kerabatnya kalau masih otak dia berfungsi. Cuma dia tak boleh nak bergerak, lumpuh. Kita buat contoh. Lumpuh, tak bergerak dah, duduk kat situ. Masa tu baru dah teringat, mana kuliah maghrib. Masa kuliah maghrib duduk sihat tak main. Bila nak main ni? Tunggu lumpuh lah aku main.